oleh kerana berjasa juga turut hadir dan dijemput dalam perjumpaan Rumah Bangsa yang dianjurkan oleh UMNO, maka saya ingin memberikan pandangan supaya ke depan ini Rumah Bangsa ini ianya dipandang sebagai satu gerakan yang jujur, yang tak perlu ada sebarang keraguan, tetapi mesti ianya mempenuhi 3 syarat. 3 syarat ini penting untuk UMNO dilihat sebagai benar-benar untuk menterjemahkan Rumah Bangsa itu. Tanpa 3 syarat ini ataupun gugur salah satu daripada syarat ini, maka parti-parti yang dijemput hadir ataupun parti yang dijemput tapi tak hadir, ianya mungkin boleh meragui tentang Rumah Bangsa ini. Yang pertama sekali, UMNO memanggil semua presiden dan perbincangan itu dihadiri oleh semua presiden dan dipengerusikan oleh Presiden UMNO. Bukan dipengerusikan oleh SUA, mesti presiden yang mempengerusikan mesyuarat perbincangan Rumah Bangsa yang dihadiri oleh semua presiden parti-parti yang dijemput. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, di dalam perbincangan itu mesti semua presiden yang hadir meletakkan titik sepakat. Ini penting, ini cukup penting. Sepakat untuk menyingkirkan DAP dari parlimen, untuk menterjemahkan ataupun mencapai hasrat menyingkirkan DAP dari parlimen itu. Yang pertama sekali mesti sepakat PRU 16 itu 1 lawan 1. Kemudian untuk menyingkirkan DAP dari parlimen itu juga, mana-mana semua kawasan campuran yang majoritinya Melayu dihantar calon Melayu. Dan yang ketiganya, mesti di awal-awal lagi dalam perbincangan Rumah Bangsa itu dihadiri oleh presiden-presiden itu yang dipengerusikan oleh Presiden UMNO itu, jelas hala tuju dia iaitu membuat agihan kerusi. Yang pertama sekali, mana-mana kerusi yang dimenangi oleh mana-mana calon dari parti pada PRU 15 yang lalu dikekalkan. Kemudian mengagihkan kerusi yang bakinya dengan agih yang munasabah. Parti yang besar saiznya munasabah untuk menerima kerusi yang banyak. Parti yang kecil saiznya munasabah untuk menerima jumlah yang sedikit. Yang penting ialah 1 lawan 1. Jadi agih itu mesti dah berlaku dah. Jadi kalau sekarang ini UMNO telah pun mengisytiharkan akan bertanding 115 kursi, ini satu yang tidak sihat. Apabila saya merenung tentang hasrat Rumah Bangsa ini supaya ianya dapat menterjemahkan penyatun Melayu, 3 syarat tadi perlu dilaksanakan. Jadi bila berlaku 3 syarat ini, tidak wajarlah mana-mana parti untuk meragui tentang Rumah Bangsa ini. Apabila 3 syarat tadi ianya dilaksanakan dengan jujurnya, maka Rumah Bangsa adalah bukan slogan talian hayat. Namun kalau 3 syarat itu gugur salah satu sahaja, bermakna Rumah Bangsa itu adalah slogan talian hayat kepada UMNO. Itu saya pandang berjasa.